Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua ibu bapa yang saya hormati. Hari ini izinkan saya bercakap tentang satu perkara yang akan menentukan siapa anak kita apabila mereka dewasa nanti. Bukan keputusan peperiksaan, bukan pangkat, bukan kejayaan yang dipamerkan, tetapi cara kita mendidik mereka hari ini. Didik dengan kasih atau didik dengan takut. Ibu bapa sekalian, ramai anak nampak patuh, diam bila disuruh, buat bila diarahkan. Tetapi kita perlu bertanya dengan jujur, adakah anak patuh kerana faham atau kerana takut? Anak yang dididik dengan takut belajar satu perkara, asalkan aku tak kena marah. Bukan, asalkan aku buat yang betul. Dan itu sangat berbahaya untuk jiwa seorang anak. Takut mungkin menjadikan anak menurut hari ini, tetapi takut tidak membina manusia yang kuat esok. Anak yang membesar dengan takut akan menyembunyikan kesalahan, takut mencuba, takut gagal, takut menjadi dirinya sendiri. Dia mungkin nampak baik di luar, tetapi di dalam dia sentiasa resah dan tertekan. Ibu bapa, anak tidak perlukan kita untuk ditakuti. Anak perlukan kita untuk dipercayai. Kasih sayang bukan bermaksud bebas tanpa batas. Kasih sayang bukan bermaksud anak tidak ditegur. Kasih sayang bermaksud tegur dengan hikmah, nasihat dengan tenang, betulkan dengan sabar. Anak yang dibesarkan dengan kasih akan belajar bertanggungjawab, bukan kerana takut dihukum, tetapi kerana tidak mahu mengecewakan. Dan itu adalah didikan yang paling kuat. Di luar rumah, anak sudah cukup ditekan. Di sekolah, anak dinilai. Di media sosial, anak dibandingkan. Di dunia, anak diuji tanpa belas kasihan. Kalau di rumah pun anak hidup dalam ketakutan. Di mana lagi anak boleh merasa selamat? Jadikan rumah tempat anak boleh mengaku salah, boleh menangis, boleh belajar menjadi manusia. Itulah rumah yang membesarkan jiwa. Ibu bapa yang saya kasihi, anak yang dididik dengan takut akan membesar menjadi pasif, pendam emosi atau keras seperti yang dia alami. Tetapi anak yang dididik dengan kasih akan membesar menjadi tenang, berani, berakhlak dan yakin dengan dirinya. Cara kita mendidik hari ini akan hidup dalam diri anak sepanjang hayatnya. Ibu bapa yang saya hormati, jika hari ini kita sering marah, sering meninggikan suara, sering menggunakan ugutan sebagai senjata, belum terlambat untuk berubah. Pelukan lebih kuat daripada herdikan. Doa lebih kuat daripada tekanan. Kasih lebih berkesan daripada takut. Didiklah anak dengan kasih, bukan supaya mereka takut kepada kita, tetapi supaya mereka percaya kepada kita. Jika ucapan ini memberi kesan kepada hati ibu bapa, jika ia menyedarkan kita tentang cara sebenar mendidik anak, subscribe channel Pengetua AI. Semoga setiap perkongsian menjadi saham kebaikan, panduan keibubapaan dan warisan kasih untuk generasi akan datang. Terima kasih kerana setia bersama Pengetua AI hingga EP 100. Semoga kita menjadi ibu bapa yang membesarkan anak dengan kasih, bukan ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.